Islam memberi panduan bagaimana melaksanakannya, itu terpulang kepada setiap daripada kita. Dia mudah saja. Panggil seorang Ustaz Fah lah, panggil Ustaz Uswal lah, daripada ulama ni panggil seorang, tanya dia, baik, tolong ceritakan tentang pembangunan Islam. Agak nak cerita apa? Terkapai-kapai lah. Sebab dia biasa cerita bab ibadat, bab sembahyang. Dan pas negara dia semangat cerita tentang kerangka bernegara, tapi tasawuf yang detail dia tak ada. Detail tu kadang-kadang dia ada masalah. Sebab itu kadang-kadang saya bertanya juga berkenaan dengan contohnya pemikiran mereka yang melihat demokrasi itu sendiri. Sebab dia kata sebenarnya ini mungkin pandangan lama, mungkin dah berbeza macam Dr. Dato' kata sebut tadi, bahawa ini adalah jahiliah, tak syar'i, jahiliah. Demokrasi itu sendiri adalah Malaysia ataupun gerakan Islam di Malaysia antara yang awal mengiktiraf pilihan raya. Sebab itulah PAS masuk pilihan raya seawal 51. Sama juga di Indonesia, Masyumi seawal 48 masuk pilihan raya. Gerakan Islam yang dipelopori oleh Ikhwan Muslimin dia agak lewat dengan pilihan raya. Hanya sekitar 90-an barulah mula Ikhwan bersetuju untuk masuk pilihan raya. Dan yang awal ialah Jordan. Maka ijtihad mereka agak lewat daripada ijtihad ulama kita di sebelah tanah Melayu kita ini, agak lewat. Jadi kalau kita nak bincang bab pilihan syariah kita tak syariah, siapa bincang hari ini dia sudah terlepas, bukan kereta api, kapal terlepas sangat terlewat. Sebab ulama dah bincang dah lama dah. Kan ini sistem yang diterima pada hari ini, yang dia pakai pada hari ini. Ketidaksetujuan kita pada 2-3 akta pilihan raya tidak merosakkan sistem pilihan raya. Menjadi kerajaan silakan, betul kan? Bawa dalam perlembagaan atau dalam parlimen untuk pindah akta itu silakan. Tapi asal tidak. Jadi itu bagi saya tajuk yang tak boleh bincang lagi dah. Semua dunia telah menerima sistem ini dengan kelemahan dia. Dan berijtihad tentang sistem itu sendiri. Ya, berijtihad. Dan saya rasa macam Datuk kata tadi bahawa sebab ini bukan perkara akidah, kita kata ini perkara muamalat yang boleh berijtihad, yang kita boleh ijtihad dan kita boleh selarikan sebenarnya dengan Islam kan. Jadi sebab itu tuan-tuan, kalau saya nak cerita bahawa perkara ini sangat penting untuk anak-anak muda tu utamanya kita fahami. Jangan kita kadang-kadang ini benda yang dipengaruhi kan. Jadi gini, anak muda ni dia mungkin tengok sehala. Dan itu yang diberi kat dia, lorong itu saja. Saya rasa kita hari ini kena beri kepada menerima realiti kepelbagaian ijtihad itu. Kita dalam pengajian Islam kita bercakap tentang ijtihad. Islam tak nak tutup itu ijtihad. Tetapi bila pergi ke politik, kita satu je politik. Kita terima bahawa PAS itu wujud, terima amanah itu wujud, terima BIKAL itu wujud, terima UMNO lebih awal wujud, dan terima juga parti pertanian wujud. Saya tengok menarik dalam DRK di Aikun, tiba-tiba ada seorang ustaz yang terlibat dengan BSN. Mengiringi calon BSN. Ya, walaupun namanya Parti Sosialis. Mungkin kalau nak terjemah sosialis itu bahasa Arab, ijtimai. Ke Melayu masyarakat lah, parti masyarakat Malaysia lah. Adakah itu akidah dia atau macam mana? Tetapi dia membawa satu benda yang agak dibuka perbincangan, bahawa macam keterlibatan kita dengan parti-parti ini sebenarnya adakah mengganggu akidah kita atau itu platform yang kita nak bawa. Sebab dalam hari itu Mustafa As-Sibai pernah bincang tentang Ishtirakiyatul Islam, sosialis Islam. Soalan itulah terjemahannya. Ini dah lama dia bincang, tahun 70-an dia bincang oleh Mustafa As-Sibai. Ada perbincangan dia nak ceritanya bahawa bab politik ni dia luas ijtihad. Saya dalam part betul, tetapi saya juga antara orang yang dalamannya banyak berbeza pendapat dari sudut penganut parti ini. Dalam bab takfir, dalam bab menuduh, dalam bab konsep negara Islam, dalam konsep jemaah Islam banyak. Cuma saya tak pernah buka di luar lah ketika di dalam. Sekarang ni dah boleh. Di luar kita buka lah, kita buka saja. Takfir itu umpamanya ni ada pemuda PAS mengatakan siapa yang mengundi tidak mengundi Pakatan Harapan, maka kataan semua memang kafir, semua kataan tu. Patut bayar susah kerana ilmu. Saya kadang-kadang pengajian lah dia, bila kita mengaji makin dalam sepatutnya kita makin lebih terbuka. Tapi kalau kita mengaji lagi dalam, lagi ditutup, kita ada masalah dalam memahami Islam itu sendiri. Kerana Islam ni agama yang memang beza pendapat. Nabi, sahabat Nabi, zaman Nabi sendiri, Nabi kata pergilah kamu ke
la tusalliyan al-asra illa fi bani Quraidah. Kemudian yang asal mereka di kampung Bani Quraidah, kampung Yahudi lah. Nabi arah sahabat pergi segera ke kampung Yahudi ni sebab mereka kan negara Islam. Lepas perang Ahzab berlaku, sahabat tengah jalan pecah dua tu zaman Nabi ni. Kata sebahagian Nabi kata macam tu, maksudnya ya cepat sikit ke sana, biar sempat mengasal di sana. Kalau tak sempat semayang asal dulu. Kata sebahagian kita kena pegang Nabi kata semayang asal sana lah. Jadi kalau waktu asal masuk dapur selagi tak dapat dia semayang asal, maka mereka semayang asal dalam waktu maghrib. Ada yang sebahagian tadi semayang dulu. Balik jumpa Nabi cerita. Dalam hadis kata lam yu'annif ahadan minkum. Nabi tidak cela seorang pun kalangan mereka. Nabi boleh ulas. Kamu lebih tepat ijtihad kamu ini puasi. Nabi tak ulas. Jadi kata ulama menunjukkan bahawa dalam bab fikah ni ada perbezaan, walaupun kita rasa yang lebih tepat dia semayang dulu lah, kita rasa begitu lah pada pandangan kita, tapi Nabi memperakui perbezaan ijtihad. Jadi kalau dalam bab itu zaman Nabi berlaku, ni bab siasah ni, siasah dipegang tu. Tidak mereka berperang ketika itu, Nabi sebagai ketua yang buat arah pada ketika itu, tapi sahabat tafsir arah berbeza. Sama macam kita hari ni, mungkin Agung kata begini, tafsir itu beza pula umpama kan, berlaku macam tu. Jadi perbezaan itu kita kena terima. Masalah kita bila tidak terima perbezaan, maka timbullah ta'assub. Sebab kita soalan betul, ini masalah pemikiran terhadap Islam. Jadi Ustaz tak setuju dengan pandangan tersebut, even masa berada dalam PAS ada setengah orang pandangan. Kalau hari ni, kalau boleh baca tulisan saya 3-4 hari saya tegur tu jadi bahawa saya kata pilihan raya ini bukannya fardu ain. PAS pegang fardu ain. Saya kata bukan fardu ain. Pilihan raya adalah fardu kifayah. Siapa yang terlibat sunnah muakkadah. Kemudian terpulang pada rakyat nak pilih mana. PAS pegang fardu ain. Saya kata tadi mana fardu ain? Fardu ain ni tubuh negara Islam. Malaysia dah ada. Fardu ain ni tubuh lantik ketua negara. Dah ada. Yang tak akan berakhir selagi mana adanya sistem berbanding. Berarti negara dah, Malaysia dah wujud, ketua negara telah ada. Yang kita ni bukan ubah ketua negara, nak ubah ketua kerajaan saja. Wajib ke mana? Dulu PAS menang, kemudian tukar dengan UMNO dengan Pakatan Harapan menang. So perubahan itu perubahan parti saja, bukan perubahan kerangka bernegara. Tadi kekal mengundi itu adalah sunnah muakkadah. Siapa yang silakan. Tapi kalau kata peringkat tangguhkan haji yang wajib kerana mengutamakan fardu ain berpilihan raya, itu salah. Sebab dia pegang, betul bagi dia pegang fardu ain. Kita kata dah fardu ain ke mana? Kena fardu ain. Orang yang malah haji pilihan raya kan dosa. Ya, dia kata malah aku terlibat dengan politik ni, duduk rumah dah lagi atau yang duduk di KL malah balik. Ya, dosa lah maknanya. Jadi benda macam ni dia memerlukan hukum yang panjang, yang mesti diperinci. Saya kata jawatan kuasa fatwa kebangsaan kena bersidang untuk mengetahui apa hukum dia dari sudut agama, kerana dia orang faham apa hukum sebenar. Kemudian kalau kita kata fardu ain mengundi, baik, fardu ain mengundi siapa? Satu soalan ni, fardu ain mengundi PAS, fardu ain mengundi UMNO. Kalau kata fardu ain mengundi PAS, apa dalil dia? Kalau fardu ain mengundi UMNO, apa dalil dia? So panjang cerita dia. Benda ni ketika dulu pun kita dapat dicek anak, tapi tidak secara terbuka lah dibahas perkara ni. Balik cerita PAS tadi, balik cerita, sebab dia PAS ni sentiasa menganggap bahawa dia lah Al-Jamaah, dia kata kan keluar daripada jamaah Islam. Ini adalah satu kira satu kesalahan. Saya sedang menarik sikit tentang isu ni. Kami di Jordan dulu, saya ke Jordan tahun 92. Soal lagi sahabat saya Dr. Asri Zainal Abidin ke Jordan tahun 89. Asri Zainal Abidin Mazhar sama-sama. Dr. Mazhar ni ahli syura PAS di Jordan lah. Jadi dia beza pendapat dengan ahli syura yang lain. Kemudian dia meninggalkan PAS di Jordan. Dia tubuh satu gerakan sendiri, dipanggil IMPIS. Gerakan bukan gerakan politik, bukan gerakan akademik. Lalu sahabat-sahabat tuduh dia buat jemaah yang kedua. Maka dibacalah hadis, man syadda finnar, siapa yang mengasingkan diri berbeza dengan orang ataupun jangan dengan orang lain, maka berjanggal dengan mereka. Dibaca hadis ini. Jadi saya tegurlah, saya kata balik bincang baca dalam Islam.
jemaah Islam ini, kita ini paling jamaatul min jamaatul muslimin. Hanya satu jemaah cik daripada jemaah Islam. Ada banyak jemaah lain. Kat situlah saya agak bergaduh sikit lah. Saya ni jauh dua antara orang yang suka simpan buku-buku bab politik ni. Macam buku ni saya bawa malam ni kerana tajuk negara Islam. Saya bawa buku yang saya duduk baca dulu ketika mengaji karangan seorang pensyarah saya di University of Jordan tentang alaqat kharijiyah fi daulah khilafah, hubungan antara hubungan luar negara dan negara Islam. Jadi bila kita baca kitab-kitab yang sangat banyak berkaitan dengan jamaah, kita faham bahawa pas ini satu jamaah saja daripada kalangan jemaah-jemaah yang ada di dunia. Dan fikrah itu diterima oleh semua negara, semua parti-parti Islam sekarang. Di Indonesia jiran kita, PKS dikatakan mewakili Ikhwan Muslim, Parti Keadilan Sejahtera. Parti Keadilan Sejahtera. Sebelum PKS ada parti lain, Parti Bulan Bintang lebih awal lagi. Bulan Bintang adalah gantian pada Masyumi. Parti satu lagi pula, parti apa nama PKB, parti PKB apa nama panjang dia. Ini adalah parti yang ditubuhkan oleh Nahdlatul Ulama. Ulama tu bukan sembarangan. Berarti ada 3 parti Islam. Jadi kalau di ketika pemilu pilihan raya umum Indonesia nak fatwa mengundi wajib mana? Nak mengundi wajib undi PKS ke, atau wajib undi Bulan Bintang Parti Islam juga ke, atau wajib nak undi parti PKB ni, atau satu lagi parti Amir Rais namanya parti PAN, Parti Amanah Negara. Dia nama hampir sama dengan parti Amanah di sini. Dia 4 parti yang kita membawa Islam. Jadi fatwa yang mana sini baik di Algeria. Algeria antara gerakan awal dulu dibaca cerita tahun 90-an parti FIS yang diharamkan dulu kan, yang diambil alih oleh tentera. Kemudian bangkit gerakan yang lain, Harakatul Silmi, Harakatul Mujtama' As-Silmi bangkit. Mereka kata Hamas. Dia ada parti gerakan Islam lah. Kemudian Hamas pecah. Pimpinan dia pecah, keluar buat parti baru. Parti baru tu nama dia apa nama dia, Harakah apa benda, nama lain lah. Pada tahun 2014 buat parti baru pula. Dah ini bersejarah dengan Islam juga. Dan mereka mendakwa mereka mewakili Ikhwan Muslimin. Tapi Hamas kata kami Ikhwan Muslimin. Jadi bergaduh kat situ. Ada parti yang ketiga pula, dan yang keempat lagi pula. Semua bersaing. Ada setengah parti ini bersama dengan kerajaan. Ini tadi mangkat, mula bertukar pula. Hamas pun jadi parti kerajaan selama 2 penggal. Mula bertukar parti lain. Jadi kalau nak mengundi Fardu Ain parti mana? Jadi benda ni sebenarnya dah jadi perbahasan yang diterima oleh parti-parti Islam, baik di Algeria, baik di Tunisia, baik di Morocco sendiri, baik di Sudan sendiri, Indonesia dekat kita, Malaysia. Bukan semua Malaysia, pas saja. Masih lagi pada kepompong yang salah. Lama dah salah, iaitu menganggap dialah jemaah Islam yang hanya dia sebab dia baca hadis yang salah. Talzamu jama'atal muslimin wa imamah. Kamu kena melazimkan dengan jemaah Islam dan memimpin mereka. Jemaah Islam tu tafsir dia pahal, dia kata Malaysia ni pahal je lah. Sedangkan makna jemaah Islam itu ialah masyarakat Islam yang ketujuh hari ini kita agung lah. Jadi kita semua baik kita pas ke kita amnau, kita fikir kita adalah jemaah muslimin. Cuma tu parti-parti pula. Sebab itu saya menulis akhiran ini 2-3 artikel yang hampir sama. Saya cerita tentang takyif fikhi. Takyif fikhi maknanya macam mana kita menentukan kerangka fiqh bagi satu tindakan. Apa dia kerangka fiqh bagi penubuhan parti-parti? Saya kata penubuhan parti-parti ini jangan baca hadis talzamu jama'atul muslimin, itu salah. Itu hadis merujuk kepada negara Malaysia ni. Letakkan dalil itu banyak salah. Dalil yang salah. Yang kita ni ialah kena baca ayat wa takum minkum ummatun, kena ada dalam kamu satu umat yang yad'una ilal khair, menyeru kepada kebaikan, ditafsir oleh ulama sebagai kebaikan Islam. Wa ya'muruna bil ma'ruf, suruh wa ma'ruf, kemudian wa yanhauna 'anil munkar, larang munkar. Jadi inilah umat yang Allah suruh tubuh. Pas ditubuhkan, amal ditubuhkan, fikir ditubuhkan, amalan ditubuhkan, pasti pergi nak tunggu silakan. Atau poin lah, menjadi satu umat yang berdakwah. Ya, bermakna kalau sekiranya mana-mana pertubuhan ataupun mana-mana NGO dan sebagainya, asalkan tujuannya ke arah amal ma'ruf nahi munkar, maka tak ada masalah sebenarnya. Itulah yang berlaku. Tak ada tu Imam Yusuf Qaradawi bas bilah dah lama dah 30 tahun dulu.
Dan dah ada tesis master PhD buat tajuk ni. Saya banyak kalau nak main rumah saya tunjukkan buku tentang jemaah Islam ni yang saya bahas ketika saya dalam PAS di Jordan. Bukan cerita ni. Dia kata ini tak kiri cerita bab ni paling keluar PAS. Tak tu. Tanya kawan saya nampak dulu ketika di Jordan yang saya buat. Saya dah bahas perkara ni. Saya dah kumpul semua kitab ni. Lama dah kita bahas, bukan baru, tapi mungkin agak terkebelakang. Atau mungkin benda tu tak dikedepankan berbanding dengan yang naratif. Ya, sebab dia gini, dia tidak pandangan tidak harus sebenarnya. Contoh saya sebutlah, dalam PAS kita ada Tuan Guru Harun Taib. Dia kerana buku tentang pembilang jemaah. Buku ini menjadi rujukan utama kepada ahli PAS. Saya tidak setuju buku ini, tetapi dalam PAS oleh saya masa tu dulu dengan dulu Ustaz Harun Taib minta saya kata, Syekh tolong cetak balik buku ni. Anak ketika setiausaha bagi syuruk nak setiausaha dia nak pusat. Jadi saya buat tak tahu buat alasan cara alasan saya buat sebab saya tak berbuku itu. Antara poin yang mungkin Ustaz tak setuju tadi kan hadis-hadis yang tadi tapi itu buku kita. Jadi kita ni dah apa nak kita nak argue tu kita nak jaga air muka dia, kita boleh faham, kita boleh tebak. Berbeza pendapat tu biasa dari Islam. Tapi dia belum menjadi suatu budaya dalam PAS. So saya hanya ambil sikap tahulah. Bila saya tak pegang isi ulama, orang lain pegang, dia pergi cetak buku itu. Apakah daya saya? Doktor pernah dalam PAS, pada pandangan doktor lah, bagi pimpinan PAS yang ada sekarang, adakah PAS ni masih lagi berada dalam landasan harakah Islamiah yang betul sebagaimana sepatutnya dibawa? Ya, sebenarnya apa yang PAS bawa sebagai gerakan betul. Tetapi apa yang silap pada PAS tadilah pemikiran tentang konsep raya, pemikiran tentang konsep ta'aruf jamaah, tentang makna jamaah, kemudian tentang pandangan terhadap Malaysia sebagai negara Islam, terhadap kepelbagaian kita dalam urusan dalam bab tahalusiasi, kenapa kita boleh tahalusiasi dengan DAP tapi UMNO tak boleh. Jadi ini semua kita kata kekalutan dalam kecelaruan. Dan pada kita boleh, orang tak boleh. Sedangkan dari sama saja. Dan doktor pernah juga sebut tentang dulu munafik haraki kalau saya ingat. Ya, yang ni saya betulkan. Okay. Saya ada orang tulis saya kata ni tak kiri duduk kawan amanah munafik haraki. Tak kira kan. Betul. Saya dulu sebut kata munafik haraki bila mana ada orang yang bocorkan rahsia mesyuarat. Dalam PAS baru. Dalam PAS baru ini saya kata siapa yang bocorkan rahsia mesyuarat, maka ini adalah orang yang munafik berdasarkan hadis kisah Hatib bin Bataan. Kalau dia terlibat dengan Islam, dia munafik haraki. Setakat itu, siapa orang tak boleh tuduh. Kerana Islam tidak mengajar menuduh orang, hanya mencipta sifat saja. Lepas tu kan betul saya menyatakan pada rakan-rakan amanah kita ni munafik haraki. Bila saya sebut munafik haraki, maksudnya sebab saya dengar juga rakan-rakan amanah ni kan. So maksudnya perkataan itu bukanlah ditujukan kepada amanah. Even orang dalam PAS bukan. Kalau hari ni kau bocorkan rahsia mesyuarat mana tu kepada UMNO, UMNO mesyuarat ni etika. Al-Mustasyarul Mu'tamad, orang yang jadi ahli mesyuarat dia pegang amanah, tak boleh bocor rahsia. Siapa yang bocor rahsia mesyuarat dia munafik. Tapi atas individu itu nak kata munafik tak boleh. Islam tak benarkan individu, perbuatan. Hanya perbuatan saja. Itu keadaan umum kan. Seorang yang qazak punya fasik, nak tuduh di fasik itu sudah lagi, sebab dia ada lagi benda-benda yang boleh bagi musabirat ataupun yang boleh melakukan ada takwil muawwal lagi. Jadi dia beza hukum antara hukum umum dengan hukum individu. Dan takfir juga. Jadi yang dalam PAS dia lupa nak beza takfir aini dengan takfir umum. Takfir aini orang tu kafir, individu umum ni mana kaedah hukum tu yang menjadi orang tu kafir. Daripada orang itu barangkali tidak berlaku kekafiran kat diri dia. Panjang cerita dia. Jadi dia menjawab soalan sebenarnya kita kata Datuk tak pernah tuduh. Sebab saya 2-3 kali saya dengar ni kan, tolong tanya dengan Datuk Takiri ni, kata-kata ini panggil amanah ni munafik haraki. Senang saja sebab saya tulis dalam artikel perkara ni. Boleh buka Google cari je munafik haraki, akan ada tulisan saya tentang munafik haraki berbunyi cerita Hatib bin Bataan. Betul. Jadi saya baca dalam benda tu kan. So boleh ceritakan sikit yang tentang Hatib ni, apa yang kenapa doktor? Hatib ni dia ahli mesyuarat Nabi. Tapi dia ada hubungan dengan dia zaman Nabi, setiap kelompok sahabat ni panggil kabilah masing-masing akan ada hubungan tahaluf, perjanjian dengan
dengan kelompok lain, termasuklah dengan kelompok ada yang dengan Bani Quraizah, ada yang dengan Bani Nadir, ada yang dengan Bani Qainuqa, ada yang sesama dengan orang musyrik, macam-macam lah. Hakikatnya dia ada hubungan tahaluk dengan sebahagiannya orang-orang yang masih ada di Mekah lah. Jadi bila apa namanya Nabi mesyuarat nak serang ke Mekah, ni Fatu Makkah lah. Jadi Hatib pergi hantar maklumat kepada orang Mekah. Tujuan supaya keluarga dia yang kat sana akan diberikan kredit lah untuk dijaga luar sana lah. Tapi Allah hantar wahyu beritahu Hatib ke anak, maka Nabi hantar Ali bin Abi Talib pergi rampas kat tengah jalan, ambil barang tu daripada sambul seorang perempuan. Kemudian dapat buat depan Nabi, tunjuk kat depan Nabi, seorang sahabat segera sebut, ya Rasulullah, da'ni adrib unuka hadzal munafiq, bagi aku pancung tengkuk si munafik. Nabi kata, akhir la'anna Allah yattali' ala ahli badar qala if'alu ma syi'tum qad ghafartu lakum. Barangkali Allah telah melihat pelaku ahli badar, buatlah apa kamu nak, aku dah ampun kamu. Jadi ulama faham hadis ni, Hatib ni sepatut dibunuh kerana bocor rahsia, tapi tidak dibunuh kerana ada sebab dia merupakan orang yang habis perang Badar. Tetapi tuduh munafik itu berjalan, Nabi tak kata apa-apa. Berarti bab tuduh munafik tu pada cerita Hatib tu itu diperakui kat situ. Tetapi boleh kita pakai ada untuk orang lain. Si tak boleh. Ini cerita-cerita Hatib saja. Perkara umum ni ialah munafik pada mereka yang bocor rahsia. Dan kerana bocor rahsia ketua negara Islam. Mana bocor rahsia kabinet, nak pergi serang negara sekian. Baik, kalau kita pun dia ada pengkhianat, hukumnya ialah gantung, mati tu. Dia dianggap sebagai kita, siapa yang jadi ejen dalam negara luar, hukumnya mati. Siapa yang memberontak, hukumnya mati. Ini hukum Islam, cuma bezanya pada qadar dia. Mana kita nak bincang bab hukum sikit. Macam mana bab hukum ni qadar dia, nanti kita bahas sikit lah. Okey. Jadi kita balik kepada cerita muafakat nasional. Doktor pernah perjuangkan muafakat nasional, tapi sekarang PAS ni cenderung kepada Perikatan Nasional. Tadi adakah Datuk merasakan bahawa dia macam dia satu pengkhianatan kepada Datuk Umar, ataupun ialah bagaimana? What's your comment on that? Apa reason saya mempertahankan muafakat nasional? Reason ialah pada keanggotaan ahli. UMNO 3.6 juta, PAS 1 juta, walaupun ada dapat 1.2 sebenarnya 1 juta saja, 4.6 juta. Berarti dua parti lah yang paling besar keadaan umat Islam. Satu, yang kedua, dua parti ni lah bergaduhnya sejak daripada merdeka sampai sekarang. Dan perkara itulah yang membantukan pembangunan bagi negara. Dan negara ini reda membangun bila bersatu. Bila? 72, 74, 78. Cantik. Bila bergaduh, pecah, beban. Jadi yang saya perjuangkan ialah mematikan pertemuan dua parti ini. Tak ada cara lain dah, melainkan bila parti berpakat. Dan terbukti betul, bila parti berpakat, ada tak tuduhan kaki mengkaki? Ada. Musuh Islam tak ada dah. Semua tuduhan yang berselerok semua Malaysia ni dia padam hanya dengan muafakat nasional. Berarti besar muafakat nasional ini memadamkan api permusuhan kalangan orang Islam. Ini bukan kecil, ini benda besar. Satu benda yang sangat besar dalam Islam, kerana fa aslihu baina akhawaikum, satu dalam surah Al-Hujurat, damaikan dua saudara kamu. Satu lagi ayat wa in ta'ifatan minal mu'minin tatalu, bila dua puak berperang, fa aslihu bainahuma, damaikan dua puak. Berarti ayat dia mengajar damaikan dua individu, damaikan dua puak. Pas dua puak lah, kan? Kalau berperang kena damaikan. Jadi muafakat nasional mendamaikan. Itulah bagi saya jasa besar muafakat nasional. Bila Tok Guru mulai cenderung pada bersatu, jadi saya Tok Guru lupa tujuan asal kenapa kita dengan UMNO. Masa kita buat muafakat nasional ni, saya antara yang bertanya juga, apa reason di sebalik hubungan PAS dengan UMNO ini di dalam Majlis Syura? Dalam Majlis Syura itu antaranya menyatukan dua puak yang bergaduh. Jadi kalau Tok Guru pergi pada bersatu dia pecah UMNO, dia memecahkan UMNO. Kecil lah kan? Kecil lah tu, tapi
UMNO boleh kita suka. UMNO lah kita suka. Kita menekankan UMNO yang bergaduh. Kita bukan bergaduh bersatu, kita bergaduh dengan UMNO. Jadi kalau Tunku pergi bersatu, Tunku telah langgar satu sebab kenapa itu Konferensi Nasional. Satu, ada tiga lagi. Tiga ni saya kena sambung lagi lah. Itu contoh satu bulan. Jadi saya pertahankan itu. Tapi itulah kerja Tuhan. Ini saya perjuangkan. Tapi bila gagal, PAS bertanding dengan Perikatan Nasional. Dan PAS menamanya Alhamdulillah tulis PAS. UMNO 30 campur dengan Perikatan Nasional. Tapi Allah hantar satu bentuk kepada yang besar. UMNO dengan Pakatan Harapan ni kan lama bergaduh. 97 muncul 99 mudah sampai akhirnya Allah satukan balik. Maka saya kata ini satu bentuk kesatuan baru. Kita mengharapkan lain, Allah hantar lain. Ketika mana tuanku bertitah agar semua masuk kerajaan, saya orang yang sangat happy, mengharap berlaku. Tapi Tuhan buka hati Taslim Muhyiddin mengatakan guru nak jadi pemangkang, memilih jadi pemangkang. Itu pilihan dia kan? Membiarkan UMNO pula untuk belajar mengenali Pakatan Harapan. Dan saya akhirnya juga kembali bersama rakan-rakan saya dulu. Kita bersama dulu. Lama. Lebih lama UMNO lagi pun. 99 sampai 28 kemudian 2015 lama. Saya kata kat Datuk Seri Anwar, saya kata kita ni kan lebih lama. Saya kata lama panjang kita bersama. Tapi akhirnya Tuhan tunjuk laluan. Jadi saya kata ini kepada baru. Dan saya harap untuk PAS mengambil menjadi pembangkang yang berhemat, meneruskan tugas pembangkang dalam kerangka negara demokrasi kita. Satu hari kalau PAS bergerak masuk kerajaan, alam wasyalah, mungkin sebaiknya yang lain. Berarti kita, saya punya peluang satu saja. Boleh baca Facebook saya nak menyentuhkan semua pihak. Lepas tu walaupun saya dengar Ahmad, saya kata saya nak menyentuhkan semua. Kamu silakan PAS, tolong tunjukkan. Bila saya keluar PAS, saya berhenti PAS, saya tidak pernah mengajak seorang pun ahli PAS keluar PAS. Itu bukan seruan saya. Yang saya ajak ialah tukar pemikiran, melihat rakan UMNO yang berbeza seperti mana dia ada seorang Muslim juga. Kalau perbezaan kecil bila segi kalau kamu keluar PAS, masuk UMNO, kamu keluar berfikiran yang kasar pada PAS, tak boleh juga. Atau kamu masuk dengan fikiran kamu serang keluar PAS macam orang gila contohnya. Itu bukan perjuangan saya. Perjuangan saya ialah biar semua duduk bersama. Walaupun kita mungkin beza parti, silakan, tapi ada titik bersama. Apa dia? Satu, kita Muslim. Kedua, kita warga negara Malaysia. Jadi itu saja bagi saya. Sebalik kepada cerita besar kita tadi, kenapa dihentikan? Berhentikan. Okey. Berhenti PAS tadi. Berhenti PAS. Kaitan berhenti. Okey. Kenapa bukan keluar PAS? Dalam perlembagaan PAS, dia ada 3 perkara melibatkan keberhentian seorang ahli. Satu, dia berhenti dengan kerelaan dia sendiri. Maka dengan itu dia menghantar surat memaklumkan kepada Setiausaha Agung. Yang pertama sekali dia dipecat. Yang kedua dia isytihadah. Nombor 3 dia keluar, dia berhenti dengan kerelaan sendiri. Jadi saya ambil nombor 3 tadi, iaitu berhenti. Saya guna kata berhenti. Jadi saya buat surat memaklumkan pemberhentian keanggotaan. Itulah kata berhenti. Jadi orang tanya, Ustaz keluar apa berhenti? Berhenti. Macam mana berhenti? Tengok yang nombor 3 itu dalam perlembagaan. Sebab bukan semua baca perlembagaan pun. Jadi saya mengambil hak demokrasi saya yang nombor 3. Lepas tu bila orang kata, apa lah Ustaz ni keluar jemaah Islam 24. Kan saya hantar surat maklumkan, kan parti menerima benda tu. Menerima kan itulah perlembagaan. Berarti PAS telah mempakui hak saya untuk keluar. Dan jangan kecam saya. Kena PAS sebut untuk saya keluar. Setuju. Tapi bukan itu melanggar baiklah yang kita tahu wujud kita tidak baiklah. Baiklah itu wujud. Dalam bab baik-baik adalah sumpah. Sumpah ni ada hadis Bukhari Muslim sebut. Bila kamu lihat suatu benda yang lagi baik, maka datang benda yang baik itu dan bayarlah kafarah kamu. Itu hadis Sahih Bukhari Muslim kan. Jadi dalam bab baik sumpah, maka seorang yang merasakan bahawa dia ada yang lagi baik, maka dia bayar kafarah sumpah untuk apa yang dia sumpahkan. Jadi bayaran tu apa maksudnya dalam konteks dalam berdasarkan Al-Quran lah, apa nama, dalam hadis menyebut tentang hukum bayar ini, antaranya it'amu asyarati masakin min awsati maktuna ahlikum, beri makan kepada fakir miskin. Itu kaedah bayaran. Jadi dalam makulah bahasa dalam kata seorang tokoh ulama dalam
pengarang kitab Fathul Bari. Dia kata hadis ini menunjukkan bahawa melanggar sumpah untuk melakukan yang lagi baik hukumnya adalah sunnah. Jadi tidak ada ikhtiar saya bahawa sampai masa saya meninggal pas dan pergi ke yang lebih baik. Sebab itu belum dapat lagi. Oh, belum lagi ya. Pergi menjadi kosong, tak ada apa-apa. Jadi kalau itu ikhtiar saya, maka hukum Islamnya ialah kalau ada bai'ah saya atau sumpah saya tadi, saya kena bayar kepada sumpah itu. Itu saja kata Islam. Okay. Dan terakhir Datuk kalau saya nak bawa apa yang kita rangkumkan apa yang Datuk sebut tadi itu kan, bahawa sebenarnya negara kita dah negara Islam dah. Negara Malaysia ini kenyataan ini yang sebenarnya saya nak perkataan ini saya nak ambil ni, bahawa menurut Datuk Doktor Takiri kita katakan bahawa negara kita ni adalah negara Islam. Cuma ada benda-benda yang kita kena perbaiki. Saya gunakan terang saja. Okey. Malaysia adalah negara Islam berdasarkan takrifan 4 mazhab. Dan kerja kita untuk memperkasakan lagi Islam pada apa yang beranda. Itu saja. Dan statement ini yang saya nak ambil ni, sebab saya rasa benda ini akan jadi satu kontroversi saya pasal di kalangan orang PAS. Saya harap dia kontroversi. Saya harap kontroversi dan mungkin kita boleh bahaskan lagi. Baik, saya bagi peluang kepada Datuk Doktor untuk tutup dengan satu ucapan, mungkin satu pandangan yang kita bahaskan pada hari ini, rumuskan dan mungkin ada pesanan sikit bersama-sama dalam pasaran juga. Rumuskan begini, pertama sekali Malaysia negara Islam. Kita dah ada tuanku ketua negara, kita ada ketua kerajaan yang juga umat Islam, kuasa bertengah umat Islam. Kita kena bersatu untuk perkasakan kuasa orang Islam dan kuasa Islam dengan saling memperkukuhkan, bukan saling melemahkan. Dan bagi pembangkang, silakan perkasakan gerak kerja semak dan imbang mereka terhadap kerajaan dengan mengkritik bukan dengan mengutuk, dengan memberi idea bukan dengan mencela. Dan kita mau bina satu politik damai, politik kasih sayang, politik persaudaraan. Bukan berarti politik itu politik yang tidak berbeza, politik berbeza dalam kerangka saudara se-Islam. Kalau itu yang kita boleh bina, Malaysia lebih maju daripada apa yang ada. Dan saya tunjukkan khusus kepada rakan-rakan pemimpin. Kerana pemimpin ini akan disoal dari akhirat. Pemimpinlah kena pimpin rakyat dia untuk politik damai. Kerana kalau seorang guru kencingnya berlari berdiri, pasti anak murid kencingnya berlari. Maka satu silap memimpin, maka anak buah di bawah lagi panjang silapan. Satu celah seorang menteri besar menyatakan beruk, contohnya, akan dibabikan lagi oleh ahli-ahli di bawah. Jangan besar kalau tengok oleh orang yang menggunakan sunnah yang buruk. Sebab Nabi kata, man sanna fil Islam sunnatan sayyi'ah, siapa yang menggunakan sunnah yang tidak baik, fa'alaihi bizurha, dia tanggung dosa itu. Wa bizru man amila bi yaumil qiyamah, dan dosa orang yang melakukannya sebelum kiamat. Tapi kalau buat benda baik, man sanna fil Islam sunnatan hasanah, siapa yang menggunakan sunnah yang baik, berakhlak yang baik, berkendung cahaya yang baik, orang ikut dia, falahu ajruha, dia boleh pahala. Wa ajru man amila biha, pahala orang yang buat benda itu ila yaumil qiyamah, sampai kiamat. Jadi antara kita lah, tak ada mana. Maka seruang saya menerusi media maya kita ini, TikTok, itu sebagainya, mengajak semua para pemimpin parti politik balik pada Islam. Bukan hanya mendakwa kita Muslim dan kita pejuang Islam, tapi kita kena balik pada Islam. Tak kira siapa, balik pada Islam, balik pada Quran, balik pada Sunnah, balik pada ijma', balik pada qiyas. Berjuanglah dengan cara Islam, insya-Allah Malaysia kita lebih maju daripada apa yang kita rasa. Baik, terima kasih Doktor. Terima kasih juga kepada tuan-tuan dan puan-puan. Saya teringat satu hadis kan. Kita semua adalah pengembala dan kita akan ditanya dengan apa yang kita gembalai. Kita semua ni pemimpin dan kita akan soal sesat dunia dan akhirat tentang apa yang kita bawa. Terima kasih saya ucapkan kepada Doktor kerana sanggup datang dalam podcast kita, bertanya soalan-soalan panas dan sensitif kita kata, dan saya harap seringlah. Saya rasa akan ada susulan di lepas ni. Boleh. Susulan kita akan bawa lagi. Banyak lagi soalan kita nak tanya tentang hubungan UMNO di iblis sebagainya, tapi itu dalam sesi lain kita bawa nanti, insya-Allah. Dan itu saja daripada saya pada malam ini. Terima kasih saya ucapkan. Terima kasih juga kepada rakan-rakan yang ada bersama dengan kita hari ini, rakan-rakan yang
menonton live kita ataupun siaran ulangan kita. Dan saya harap tuan-tuan, dalam kehidupan kita ni, insyaAllah kita mencari redha Allah SWT. Itu je, itu objektif kita. Hujungnya di akhirat tu adalah tempat kita yang abadi. Kan kat dunia ni kita cuba buat yang terbaik. Hidup jalan terus. Daripada saya, Akhir Hidup, Akhir Ngelaban. Selamat malam. Yang penting Lawan tetap lawan. Assalamualaikum. Apa yang progresif dan yang konservatif. Banyak benda dia tak tanya ke. Anda antara yang nak kecewa lah. Dalam ulama PAS, anda dah berjaya progresifkan pegawai. Dan sekarang balik asas. Balik asas boleh, betul. Sebab I think ramai yang progresif pun dah keluar. Masa zaman kita buat peraturan. Peraturan salahnya ketua timbalan hingga ada PhD dekat nilai. Sebab bila ada PhD dia masuk industri, dia ada pergaulan dia. Dia pergaulan dengan dunia negara. Biasa susah orang punya dia pun kecil. Dia dah tak puas. Cara fikir ni kalau kita tengok ahli-ahli parlimen pun, ahli tu pun boleh tengok cara perbahasan dia pun contoh Ustaz Zul kan. Dia Ustaz Zul tahu datang belakang macam mana pergaulan, macam mana ikut abai ikut ni sampai ikut sungguh lah. Atau pergi ke tarik, dia tahu lah masalah dia. Lepas tu jadi ketua bagi parti di Melaka. Jadi tak gerak lah. Cara pemikiran pun lagi. Dia doa aku Nazilah. Sebab tu lah Nazilah pada orang Islam. Bila kita guna dari sudut nas, kita tak jawab. Anda setakat ni, anda banyak mudah dengan tulisan kan? Tak ada seorang yang jawab tulisan yang ada apa dah tak kirinya, yang tapah balik. Biasa lah. Kalau anda kata, dah jawab dah sadar ilmiah tulisannya. Tak ada. Anda tegur-tegur, tak ada jawab anda balik. Mungkin sebab bacaan, buku-buku yang dibaca tu membawa kepada pembacaan. Anda yakin buku ni kenapa tak baca? Betul. Tanya mahal tu? Tak ada. Tanya mahal. Tak ada. Sebab anda ada dalam faham, dia tahu nilai akademik. PAS tak ada kerangka. Itu bukan Islam. Kalau ada kerangka bukan Islam, dia kata yang UMNO buat tu tak Islam. Itu yang tadi tanya. Tak apa, next one. Dalam pada apa kerangka negara Islam ni? Itu yang kita nak tanya. Kita pernah buat. Tapi akhirnya yang bila kita buat sama. Tapi yang dia buat, yang dia buat itu lagi doktor, yang apa negara sejahtera. Itulah kan. Akhirnya apa yang kita buat tu UMNO buat dah. So sama lah macam Madani juga. Masa kita membakar. Bila anda masuk kerajaan, kita aku buat super tulis. Sebab kita buat berdasarkan ilmu kita. Kita di luar kerajaan. Bila kita masuk kerja menteri, kita dapat hasil yang banyak. Yang bicara dah buat belakang dah sebenarnya. Dah mana orang Islam. Ya. Betul nak kata kita ni menampung mana yang kurang. UMNO mungkin ada masalah integriti. Kita gantikan dengan lebih baik integriti. Ada lagi kelemahan UMNO kronik ni. So macam yang dalam Madani sekarang Ustaz rasa macam mana? Terbaik. Kan? Entah nak jumpa macam mana Perdana Menteri yang Islam ini. Kan? Tak ada lah saya. Nak setara mana lagi kan? Seorang Perdana Menteri yang background daripada awal, dari muda dia adalah background gerakan Islam. Itulah kalau PAS perjuang gerakan Islam, patutnya dia support Anwar. Kan? Sepatutnya bukan Mahathir. Jom, ni terbalik kong dah ni. Support Mahathir yang dulu dilawan. Bukan salah support Mahathir. Jom, Mika, nak ambil gambar. Bamin, kita kadang lebih-lebih. boleh nak ambil. Satu lagi. Okey. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2. Alright. Terima kasih. Okay, lepas ni kita boleh buat rumah Datuk pula kan? Kalau kita banyak dan kalau boleh dia lah kami nak satu sesi ke. Boleh. Dia nak bagi usaha lah. Boleh. Ada masalah. Paling masalah yang mana? Tak terkata. Sangat apa ni? The first time dapat keluar dengan